Program ini tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa komitmen JAPEN sebagai rakan strategi AFIN. Dan dari peringkat perancangan sehinggalah pelaksanaan hari ini, pihak JAPEN telah memainkan peranan yang amat besar dalam menyelaras menggerakkan komuniti dan memastikan segala persiapan berjalan dengan lancar. Bagi pihak AFIN, kami amat menghargai dedikasi dan usaha pihak JAPEN dalam membawa program yang memberi manfaat terus kepada rakyat Sarawak, khususnya komuniti di Kampung Mujat. Program hari ini bukan hanya untuk kita berkumpul, tetapi lebih kepada untuk kita meraihkan satu majlis yang memberi peluang kepada kami daripada Jabatan Penerangan, kepada AFIN Group yang telah membawa pelbagai maklumat untuk kepentingan tuan-tuan dan puan-puan di Kampung Mujat. Apa yang telah dipersembahkan kepada kami semua ini adalah satu daripada usaha murni tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Kampung Mujat, dan setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada semua yang terlibat, terutamanya kepada rakan strategi kami AFIN Bank Sarawak